inilah pengalaman yang paling ngeri pernah saya alami. Walau ianya hampir 5 tahun berlalu. Masa tu saya baru dapat kerja sambilan, baru habis belajar. Jadi on je sambilan. Hari tu saya je shift malam. Kawan saya off dan cuti sebab kurang sihat. Banyak kerja hari ni. Memang kena stay sampai tengah malam ni. Stok ubat baru sampai. Hari ni kerja seorang. Memang lambat lah nak tulis stok ni. Jam masa tu pukul 9. Klinik tutup jam 10. Malam tu dari jam 8 lagi tak ada customer. Dari tadi kosong. Saya balik dululah. Baiklah. Nanti dah siap kerja saya tutup klinik. Bila Dr. Madi kata nak balik, saya teruskan kerja buat stok. Saya tak rasa apa-apa pun waktu tu. Semua normal je. Macam malam biasa-biasa. Pintu klinik tu guna button. Siapa nak masuk, saya kena tekan unlock baru pintu terbuka. Aku kalau sorang-sorang ni, layan lagu baru best. Jika ada orang berdiri depan pintu, di kaunter akan bunyi isyarat, jadi saya tahu ada customer. Jatuh pula buku ni. Dah nak tutup dah ni. Siapa pula tu? Oh, dah nak tutup dah ni. Malasnya nak buka. Saya nak senyap-senyap saja dekat bawah ni. Barulah mereka ingat tak ada orang. Masa tu saya nak ambil buku jatuh. Bunyi macam ada orang kat depan pintu. Tapi saya malas nak buka. Sebab dah jam 10. Doktor pun dah balik. Saya terus diam di bawah kaunter. Kalau orang kat luar tu intai, memang tak nampak saya. Tiba-tiba saya dengar pintu depan seperti ada orang buka. Kemudian bunyi kaki berjalan ke arah kaunter. Saya diam je bawah kaunter tu. Tak buat apa-apa. Saya ingat Dr. Madi yang datang. Mungkin dia tertinggal barang ke. Tapi tiba-tiba suara lain yang saya dengar. Anak, tolong makcik anak. Anak. Adik kat mana? Adik kat mana tu anak? Anak. Tolong makcik anak. Tolong makcik. Makcik sakit ni. Masa tu saya takut sangat. Tak tahu nak buat apa. Saya tutup je tangan. Semakin pejam mata, semakin kuat suara tu. Macam dekat dengan telinga. Sofia, awak buat apa bawah ni? Pintu depan pun tak tutup. Tiba-tiba Dr. Madi sampai. Dia cuba telefon saya tapi tak dapat. Sebab tu dia datang semula. Sampai hari ni, saya tak tahu makcik mana yang masuk walau pintu tak dibuka. Itulah pengalaman yang menakutkan pernah saya alami sepanjang kerja shift malam. Anak, tolong makcik. Makcik sakit ni.